Let's try lipstick from Miss Tint. I'm gonna give you honest review. I'm gonna try out Miss Tint Thai Latte Long Wear Lip Cream. Let's see if color dia match dengan my deep neutral undertone. And for your information, bibir I jenis yang ada gelap-gelap sikit tau. Bukan sikit, memang genetik. Packaging dia sangatlah avant-garde. This is my first time nampak lipstick yang dia punya packaging dia sangat macam ni. Unik, lain daripada yang lain. Applicator dia je yang I rasa macam pelik sikit sebab dia sangat kecil. Let's try. Oh, bau dia sangat sedap. Mak Love, I'm gonna give this coat 10 over 10. I suka, cantik and bau dia sedap. Next coat. Wow. Cantik ke kurang cantik? I rasa dia macam cantik. I nampak macam sweet sikit lah. Tak nampak macam ganas ke apa, tak nampak garang. Tapi susah sikit nak blend atas dia. Macam formula dia tak sama lah pula kan. Warna dia termelekat lah pula. Last coat C04. Warna dia cantik. Cumanya kan guys, ni kan so dry. So my tips kan, kalau korang berkenan nak beli lipstick ni, korang jangan layer dia tebal-tebal. Tak transfer. So siapa yang berkenan, tekan beg kuning.